aku dah bayar. Laju sangat tu. Tak laju. Tak berani lah, saya tak berani. Ini kalau traction off ni. Entah. After 3.5. Tak laju. I love the chase of the hunt, set the pace when I'm running. I always take it running, I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Baru ambil je hujan pula. Aduh, angka ni. Minggu ni dia ni lah, tak ada ong sikit lah. Tu korang bukan sebab tak ada ong, sebab ni pegang enjin aku. Dia kan raja breakdown tu. Sebelum start dia jumpy dulu lah. Dia pegang. Enjin tu drift 3 session, 3 kali. Tak ada hal. Aku ingat dalam 15 jam okey. Dia adjust skru lah. Hello. RP kau hantar kat Mai, aku dah bayar. Kau belanja? So basically aku minggu ni kerugian tebus 3,000, enjin 10,000. Cepot kan? Tahniah. Tahniah. Pada mungkin. Biasa lah ingatkan siapa ni kan? Weh, ini judi tau. Ada? Judi. Ini kredit judi ni, haram. Dah malu lah. So selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. Hari ni macam biasa kita dekat Sempang, pedal to metal lagi. Okay. So hari ni special sikit. Team TEG dia bawa kereta race dia, Satriano dia, kereta taksi panjang garat dengan kereta kancil kura-kura. Sepatutnya dia orang nak ada buat quiz sikit kat sini, supaya siapa yang menang quiz tu dia dapat peluang naik taxi ride lah kat dalam track nanti. Okay, so memang kena tunggu hujan berhenti lah, ataupun dia nak bagi sejuk sikit, sebab hari ni memang panas. Sementara kita tunggu Nazir tu, kita ronda-ronda dulu. Sampai kering kereta kau. Tak basah pun kan? Basah sempat. Tapi tak sempat. Air nak lekat. Laju sangat lah. Ya. Aku tak nak cakap. Dia macam buka air kan. Tapi kau dah tanya kan. Tengok tu. Basah. Aku tengok. Dia bawa kereta dia buat filem. Ada mic. Ada mic Sambil bawa sambil bercakap. Okay, lagu apa? Top Gear. Dah main. Abang buat dulu sangat. Dia dah sampai dulu lah. Ya ke? Kereta sampai dia kering lah. Kata lagi tu. Kata minyak brek aku sekali. Masuk lah. Video tu. So kita sekarang ada dekat PTG ni. Sorry lah kalau bising sikit, biasa kat Sepang kan. So dekat sini kita ada group PTG. Macam biasalah dia orang sendiri. Apa yang penting kita bawa kereta kancing kura-kura kat sini. Cuma kelisa TR tu kita tak bawa lah, bawa yang ni je. So ingatkan orang dia ada banyak dekat kereta je. Kereta grand prize yang ni kelisa TR kancing kura-kura. Lepas tu ada limiter, time bar, banyak bukti macam daripada ni lah. Dia ada Dausi, front driver, apa ni, motor magnet, apa ni, Roci. So macam mana kau nak dapatkan? Korang kena beli adjustable suspension dari TEG Motorsport lah. Kalau boleh beli dekat Taman Botol Batu Cape atau dekat Bantul, Johor. Korang tak boleh beli dekat Shopee ke mana. Kalau kau nak beli online, kau kena mesej diorang tanya ada satu online platform yang korang boleh beli. Korang pastikan kau dapat tiket lucky draw tu. Kalau tak kira Okay, so kalau korang beli model CS1 ni, korang akan dapat satu tiket. Kalau yang model SS1 ni, korang akan dapat 2 tiket. Alright. So sekarang hujan, kita tak dapat nak beraksi lagi lah kat dalam track ni. Kalau mana yang ada rezeki dapat naik taxi ride kancing kura-kura ni, beruntung lah sebelum pemenang sebenar yang dapat kereta ni kan. So kita ni ramai, ada Mizo Topat, ada Aqua, ada Abang Aulia kita. Semua kita berkumpul kat sini, ada Papa. Jangan lupa sokong saya. Yeah. Saya PRU nanti. Yeah.
try naik kereta BM dia ni dekat Sepang. So BM dia ni bukan biasa-biasa Ni enjin N55 3.0 turbo. Kau tengok ni kereta ni. Nampak exhaust pun dah buat. Okay, so kita try naik. Alamak abang, dah macam racer bang. Wah, Ini apa ini kot? apa ni boleh lah. Kita pakai dulu lah. Okay, so dah jalan dah ni. Sedap bang selesa Selesa. Macam ni lah best kan kereta. Kereta selesa tapi laju. Betul. So kita pernah bawa kereta ni sebelum ni. Cuma kita bawa kat luar lah, tak pernah rasa dalam track lagi. Hang bawa waktu yang Baru-baru siap lagi kan. baru siap. Masa tu warna hijau lagi kan. Betul. Tapi memang power bang. Oh. Terasa bila tekan tu. Tapi tak berani nak Ah, apa? Nak laju-laju sebab basah. betul. Allah dah merah dah. Alah. Sebab track hujan basah, kereta pula power, rear wheel drive pula tu. Memang bahaya lah. Tengok dah ada kereta sidai dah kat tepi ni. Kalau nak tekan boleh ya tekan. Mengesek-gesek dah. Berjoget dia. Ini kalau traction off ni. Ni traction on lah. Ni traction on. Jangan off, bahaya. So bawa rear wheel drive ni kalau keadaan track memang lain lah karakter dia. Kau tak boleh macam kereta front wheel drive main tekan ni kan. Silap-silap berpusing. Aqua pun keluar tadi depan tu. Nak kejar Aqua ke? Kejar Aqua cucuk dia. Tak silap masa saya bawa kereta abang ni dulu, exhaust dia tak kuat lagi. Masa tu masih standard betul. Tapi masa tu pun dah sedap kan. Tengok kita kejar Aqua. Walaupun red light siapa ni dah masuk ke dalam? Allah. Yang cucuk ke apa ni? Cucuk Aqua. Dia cakap laju sangat kan tadi kan. Ambil kau. Kena masuk kali Bye bye. Sedap betul bang Puas lah. Macam mana pun konti kalau enjin 6 silinder memang sedap lah kan. Ada turbo pula tu. Baru nak ronda. Siapalah 2 biji tadi Sadai. 2 biji sadai. So kalau korang join track day, korang kena ingat memang bukan race. So korang kena tahu limit korang lah. Nak bila time cuaca hujan macam ni, nanti kalau kereta rosak ke langgar sendiri yang susah kan. So kita nak enjoy je, nak have fun. Kalau dia bagi saya, dia track day ni dia untuk kita faham kereta kita. Betul. Supaya kita macam nak ambil corner tu kan berapa kuat kita boleh pergi kan. So sambil slowly kita tahu juga skill kita slowly improve kan. Tahu limit kita lah. Jangan push over limit. Nanti tu yang jadi yang bukan-bukan kan. Betul. Okay, so kita tengok masa masuk dulu.
bagi laluan kat dia orang keluarkan kereta yang sidai itulah. Dapat agak merasa naik. Sedap ni. Sama. Bang, terima kasih bang. Terima kasih banyak. Okey, alright. Oh, nak rasa naik So, inilah kereta dia. Tapi macam aku cakap ni, hujan dia tekan. Kata nak naik. Nanti naik lagi. So, hari ni Abang Olia berbesar hati buat taxi ride. Jarang-jarang ni. Jarang-jarang lah dapat Abang Olia dia nak pusing banyak kali kan. Selalu dia ronda-ronda kejap je. Okay. Tapi itulah, tak boleh nak tekan. Tekan je, mengesok-esok kereta. Laju sangat tu. Sebab hujan kan. Betul. Tadi pun ada 2 biji kereta tersidai Pusing tak? Terlajar satu. Tak boleh nak ni lah, tak boleh nak full enjoy kan. Ni nak kereta track macam ni. Kereta track, tayar pun tayar track. So, hujan boleh Boleh Ada pusing tak? Tak ada. Oh, champion. Slide je So, beza racer dengan kita orang biasa bawa lain lah. So, kancing kuda-kuda pun nak jalan dah. Okay, siapa bawa ni? Okey boleh Boleh. Baik-baik jangan berpusing Apa-apa hal claim kat saya ni. Okey. Claim kat Jeff. Kena kat Jeff Temperature tengok temperature. Dia jangan lebih separuh atas Dia biasa separuh bawah sikit macam tu. Standard standard. Okey. Separuh je standard. Kalau atas tu slow kejap nanti dia turun. Okay. Tapi tak nak ikut. Tengok je lah jeling-jeling. Sampai bom. Tekan dia ni. Claim kat dia. Claim kat dia. Nanti berpusing Sekejap pintu tak rapat. Okey. Alright, so dua-dua kita nak beraksi. Mak Zul racer yang bawa kereta ni tu hari. Dia bawa kereta kancing kuda-kuda. Dia tak bawa. Tak berani lah, saya tak berani. Dia sudah pernah bawa ni kereta. Tak pernah masuk defect. Tapi dekat luar dah try. Memang best tadi ni. Okay, so ni Satria-Neo ni dua-dua racer lah bawa. So time-time hujan macam ni, kalau kita nak bawa agak bahaya. Ni racer dia orang banyak pengalaman kan. So should be okay lah. Dia orang bawa taxi ride, bagi dia orang merasa lah pusing track Sepang ni macam mana rasa. Hai madam kita, ma'am kita, kereta dah siap ke? Jangan lupa. Electro Evoque, kereta dah nak siap. Jangan jengah-jengah sangat. Berat kereta. Berat lah. So kereta macam mana? Dah berapa persen siap? Dah 80% macam tu lah. 90% finishing class. Delivery dan siap. Jumpa anda semua di Retro Evoque 6/6/26. Member dah tak sabar. Malam-malam pergi tengok kereta. Macam pencuri tu. Pencuri. So, macam mana? Okey semua. Cemerlang. Best lah buat kita ni. Cik ni, kita ni cun no ni. Cun Cun Okay, dari segi dari pandangan racer macam mana kereta ni? Apa? Kereta ni macam real wheel ni.
Bawa baik ya. So, I tell you right, this car, ha? right, okay. Below 12 RPM, you don't feel much. Ah. After 3.5, Okay. with 4 people. Korang teringin nak memiliki kancing kura-kura ni. So korang tahu apa nak buat, kita dah bagi tahu dah. Korang pergi check out TEG Motorsport, korang dapatkan suspension TEG, korang berpeluang nak bawa balik kereta kancing kura-kura ni. Phone ni, patut phone ni. Phone ni dah habis dah. Tadi bawa kereta kan? Tak bawa. Tak bawa, bawa kereta orang lah, kawan-kawan lah. Naik taxi je. Dapat berasa hari ni. Kereta steering. Dia nak rasa naik kancil ni tak dapat kan? Kau nak naik Putra. Naik kancil tu baru compare dengan S960 dia, jauh tak beza. Kancil tu dia punya laju, dia tak boleh masuk kategori apa MSF Super Pro ni apa semua, tak boleh. Dia kena lawan dengan Superbike. Dia punya laju tu kau kena faham. Aku buat pagi nak malam. Buat siang-siang. Tadi hujan. Habis je dah berhenti hujan. Ni lah owner Vefire tadi tu PlayStation tu. Berkedut bro. Berkedut Berkedut. Ni PlayStation ada sponsor ke apa ni? Tak ada. Kalau tengok balik plate nombor dia, nampak Cewah boy. Cewah boy. So mana ada orang bawa Vefire dengan setup macam ni? Dua orang kan? Oh, dia yang ada anak kat atas bawa masuk Sepang Kau yang ada kereta acah-acah sport tu kau tak datang bawa masuk Sepang. Tapi itulah Sepang tu biasa. Member ada sampai Laos tau naik Vefire. Oh yeah. Ada pok atas kan. Yang mana ni? Dia main betul ni. Aku cuba. Tak, itu hari ada bawa. Kali ni dia pergi lagi bawa Vefire. Pergi sampai ke Laos. Jalan tanah-tanah, bukit-bukit semua. Boleh join? Boleh? Boleh kan? Tapi dia punya V6 Yang ni executive launch ni V6 ke? V6 tu. Oh lah, geng V6 Oh shit. V6. Tampal. Ni pun salah satu racer lagi. Tengok, orang dah habis dia bawa minyak nak gimana Seronok dia suka Tak tahu kat belakang Mustang datang tu. Mustang. Mustang. Gila Mustang pula. Ni ni. tu. Ni MG pula. Ni pura-pura tak masuk. Tak nak. Nampak hari ni memang aku datang saja, aku datang ujung-ujung. Sebab selalu dia buat malam. Ni dia buat pagi kan. Jadi ada clash masa. Bila dah sampai dah habis lah. Aduh. Kau ingat pukul 1 AM Aku tak sangka uncle dia dah jalan kembali. Sebab sebelum ni dia mak rempit punya style, dia buat malam kan. Ni dah time clash, aku ada kerja kat, tak boleh nak datang. Ni aku datang ni semua dah balik. Tapi tak apa, asal sampai kan. Itu lah. Macam tu je lah cerita dia. Aku tak tahu apa cerita sebenarnya. Yang aku tahu hujan dah berhenti lah. Tadi aku nak sampai pun ngantuk. Jam ke jalan? Cuaca baik betul loh. Mendung-mendung nak hujan kan. Rupanya sini dah hujan dulu lah. Aduh. Okay. So tak nak cerita banyak lah. Sebab aku tak bawa pura-pura. Aku naik Pandai Galih hari ni. Parking parking sini alamak. So macam korang tahu, uncle dia bukan buat kereta je. Untuk mana yang korang main motor, korang nak join pedal to metal ni, ada juga. Betul. Selalunya session ni akan motor dulu, lepas tu baru kereta. Betul. So korang boleh komen kat bawah, korang nak tengok tak uncle joki motor. Sebab untuk pengetahuan korang, mungkin korang yang kat dalam ni ada yang tak tahu kan, yang baru mungkin tahu uncle. Sebenarnya uncle ni joki tau. Korang boleh komen lah, tengok mana tahu lepas ni boleh nampak dia main motor. Aku dengar-dengar dia macam nak kembali ke jalan gelap. Tapi tak tahu lah. Tengok apa cerita kan. So hari tu dia dah ajar aku macam mana cara nak shake hand semua. So kita dah tahu lah. Dia ada cara dia. So tu lah, tengok dah petang lah ni.
Patut nak kena gerak ni, takut jam. Walaupun public holiday kan. So macam aku cakap tadi, jangan lupa kita datang sini pun kita nak tengok kaca kura-kura tu beraksi. Kita tunjuk kat korang. Main track pun tak ada masalah. Kereta perform cemerlang. Kalau korang nak dapatkan kereta ni, korang dah tahu dah. Kita letak kat link kat bawah tu, korang boleh contact ataupun korang pergi terus ke TG Motorsport. Alright, so kita nak cerita banyak. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum. Tak. Gee guys.